Ni 560. 560. Ni ada berapa banyak? Ada satu je. Satu. Ni kalau club ni yang Bukan. Jedak jeduk. Bukan bang. bukan. Lara. Abang nombor. So ni club apa? Club Timek Club lah. motor. Oh, club motor. Ah. Oh, okey, ingatkan club. Abang mudah terbaru. Ni dia ada tadi tu yang T tebur tu kan? Yang ni ada sini tebur. Ambil tak ada ni bang. Dia pakai switch je. Oh. Ni dia boleh Stesen boleh bang. Betul boleh bang. kalau dia tinggi dia boleh tegak macam tu. Tegak-tegak bang ambil mana? Macam roguelite. Jangan bang, jangan. Saya nak test duduk boleh bang? Boleh bang. Abang boleh nak duduk je dengan bawa kan? Kalau saya bawa nanti balik orang rumah bising dulu. Ni apa ni bang? Itu handbrake bang. Handbrake. In case kalau abang atas bukit, abang sangkut atas bukit lebih kurang 2 atau 3 jam, abang tak ada handbrake, abang boleh lepas throttle, lepas handle. 2-3 jam sangkut bukit lepas throttle. Lepas handle. Lepas handle. Betul. Tu bukan yang selalu test motor tu. Bukan. Yang kat tangan. Bukan. Bang ni dia ada yang tu pulas, lepas tu lepas dia jalan je lagi. Auto cruise bang nama dia. Oh, auto cruise. Ah. Okey. Untuk motor ni auto cruise ada bang. Ada ni Ah, ada ada nampak dia control. ada set ni ada. Betul. Kalau abang tengok tak ada lah. Oh. Kalau tak ada tu tak ada lah. Jangan tanya. Okey. Auto cruise tu function dia untuk kita bila penat ride, kita boleh tekan auto cruise lah. Oh, okey. Supaya kita tengok. Kenapa set mirror dekat sini bang? Itu lebih pada tengok orang belakang. Oh, okey, faham. Biasa saya tengok dia kecil macam ni. Betul. Itu tengok tu kau cari duit shilling jatuh ke bawah ke. Oh, okey. Lebih daripada situ. So dia corner kutip shilling sekali. Sambil menyelam. Minum air. Ya, betul. Tu zaman bujang saya bang, tu dekat roundabout. Ni tak ada macam tu bang, dia boleh naik sendiri. Tak ada bang. Ini V2 bang. Kalau nak yang sebelah sana tak ada bang. Oh, ni boleh? Itu boleh turun naik. Apa beza dia? Beza dia V1 dan V2 lah. Sorry, V2 dan V3. Oh, V2 dengan V3. Beza pada meter. Mission boleh turun naik. Harga lebih kurang bang? Harga dia plus minus lebih kurang bang. Plus minus lebih plus. Plus minus. Tolak tambah bagi darab lebih kurang. Saya nak bukan yang ini. Okay. Saya rasa saya kena balik dulu. Kena baik dulu. Ha. So maksudnya abang memang tak nak beli pun lah. Tak, saya datang survey.